Waktu terasa semakin berlalu, tinggalkan cerita tentang kita. Akan tiada lagi kini tawamu untuk Bismillahirrahmanirrahim. Selamat bersara diucapkan kepada isteri yang dikasihi Puan Najah Faridah binti Muhammad Yasin. Tahniah kerana telah dapat mengharungi 31 tahun perkhidmatan sebagai guru pendidikan Islam di 4 buah sekolah. Moga Allah sentiasa rezekikan yang baik-baik di atas segala usaha dan kerja buat yang telah dilaksanakan. Selamat bersara. Untuk Umi kesayangan kami, guru pertama dan selamanya kami, selamat bersara. Moga hari-hari yang Umi jalani sebagai guru dikira Allah sebagai amalan soleh yang boleh bawa kita berkumpul di syurga nanti. Selamat bersara Umi. Saya, anak sulung Faridah. Kami sekeluarga ingin mengucapkan selamat bersara Wan. Selamat bersara Umi. Tapi Umi tetap guru pertama dan selamanya untuk kami. Nak ingat Umi seorang mau pesan, kerja kita ni ladang pahala untuk kita. Semua yang kita buat kat dunia ni adalah ladang pahala untuk kita. Kita tanam dekat dunia, kita tuai dekat akhirat. Semoga Allah terima semua kerja buat kita. Rabbana taqabbal minna. Sayang Umi, selamat berpencen, selamat bersara. If I had to live my life without you near me, the days would all be empty. The nights would seem so long. With you I see forever, oh so clearly. I might have been in love before, but it never felt this strong. Our dreams are young and we both know they'll take us where we wanna go. Hold me now, touch me now, I don't wanna live without you. Nothing's gonna change my love for you. You ought to know by now how much I love you. One thing you can't make sure of, I'll never ask for more than your love. Nothing's gonna change my love for you. You ought to know by now how much I love you. The world may change my whole life. Tercipta olehnya untuk selalu cintai kamu. Beri aku kesempatan untuk bahagiakan dirimu. Kamu tercipta olehnya untuk selalu aku cintai. Genggam erat tangan ini, jangan sampai kau lepaskan. Sampai aku tutup usia, kan ku jaga hatimu sampai aku tua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini dengan penuh rasa syukur tetapi sebab di hati, saya ingin merakamkan ucapan setulus ikhlas kepada dua insan hebat yang bukan sahaja rakan sekerja tetapi juga sahabat yang sangat saya hargai dan sayangi, Kak Ruaidah dan Kak Faridah. Perjalanan kita bersama sebagai guru bukanlah satu kebetulan tetapi anugerah daripada Allah. Kalian telah memberi inspirasi, semangat dan ketulusan dalam mendidik. Persaraan ini bukanlah noktah tetapi permulaan baru
haru yang penuh ketenangan dan kebahagiaan. Terima kasih atas setiap kenangan, gelak ketawa, sokongan dan kebersamaan yang tidak ternilai harganya. Kalian akan sentiasa ada dalam ingatan dan doa kami. Terima kasih atas segalanya dan maaf atas segalanya. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala terus memberkati langkah kalian dan membuka lembaran baru dengan rahmat dan kesihatan yang berpanjang. Selamat bersara Kak Ruaidah dan Kak Faridah. Jasamu dikenang. Semoga ukhuwah kita kekal selamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama sekali saya mengucapkan jutaan terima kasih dan tahniah kepada Ustazah Faridah dan juga Ustazah Ruaidah kerana telah berjaya untuk menyempurnakan tanggungjawab kalian sebagai seorang pendidik. Semoga Allah SWT menerima amalan kalian dan dibawa bekalan ilmu yang anda telah curahkan kepada pelajar di akhirat kelak. InsyaAllah. Terima kasih cikgu.